Gaji dah naik, malah hutang yang makin banyak. Asas membina keuangan kukuh tertulis dalam buku keuangan, kita kena mula menyimpan. Selagi mana kita simpan duit, simpan sekejap korek, simpan sikit-sikit, lama-lama tetap sedikit. Tahap keuangan kita berputar di tempat yang sama. Kerja dah lama tak ada simpanan. Kerja dah lama tapi keuangan diri, keluarga tak dapat diubah kepada lebih baik. Sebab apa? Sebab simpan sekejap, korek balik. Gaji dah naik, malah hutang yang makin banyak. Tuan puan, apabila kan kita tak hadirkan dalam diri habit menyimpan, akan datang penyakit kedua, iaitu suka buat hutang. Kita tak boleh hadirkan dalam diri ni habit menyimpan, tak kisah dalam bentuk duit, tak kisah dalam bentuk emas, hanya masa penentunya kita buat hutang jahat. Itu yang kita tak nak, itu yang kita takut. Jadi tuan puan kena berhati-hati. Kalau sekarang langsung tak boleh menyimpan, kena berhati-hati. Takutnya datang penyakit kedua, iaitu suka buat hutang. Tak boleh menyimpan dalam bentuk duit, tak salah kita simpan dalam bentuk emas. Emas aset yang mudah dicairkan, hanya mengambil masa beberapa minit untuk ditunaikan. Emas mata wang antarabangsa, boleh jual mana-mana negara, tiada batas sempadan. Tak payah risau tuan puan. Ada emas ni tentu-tentu kita ada duit. Jadi yang belum ada lagi akaun emas, yang nak saya bantu nak mula menabur emas dengan cara yang betul, dengan ilmu, insya-Allah kita sama-sama belajar. Pergi dekat profile TikTok saya, follow saya, boleh terus hubungi saya.